Terima kasih Speaker. Dan isu yang saya bawa ialah isu selepas Industrial Court, walaupun Seksyen 23 mengatakan kelayakan hakim itu terlepas juga, yang mana yang Arif Raja Segeren diarah supaya tidak dijadikan hakim disebabkan oleh tidak layak 7 tahun menjadi practitioner. Baik, Speaker, apa yang saya cakap pada bahasan itu ialah selepas Industrial Court kita kena pergi ke High Court kalau kita mendapat kerusingan ataupun tidak ada persefahaman penyelesaian di Mahkamah Industrial. Yang saya masukkan ialah selepas itu ke mana? Pakar-pakar buruh hanya di taraf Industrial Court. Bila pergi kepada Mahkamah Tinggi, dah lain bunyi dia. Seperti mana di dalam mahkamah yang lalu yang buat keputusan bahawa ya memang dia melanggar perlembagaan, kes saya dengan MTUC melanggar perlembagaan, tapi hakim menjatuhkan hukum yang cukup luar biasa. Jadi cadangan saya ialah seperti mana yang saya beritahu, bila masuk ke mahkamah persekutuan, hakim letak kepala sini, dia pening. Apa isunya? Akhirnya dia membuat satu hukuman yang begitu menduga citakan. Dia jadi satu award. Cadangan saya ialah, tidakkah kementerian bercadang untuk mengadakan satu mahkamah tinggi pekerja, mahkamah rayuan pekerja, mahkamah perusahaan pekerja yang dikendalikan oleh pakar-pakar buruh, bukan pakar-pakar kriminal. Jadi ini yang saya masukkan. Adakah menteri ada kerangka begitu? Kalau tak ada begitu, tunggu kita ambil alih besok kita buat. Itu. Kalau dulu kan. Terima kasih. Tuan Menteri, saya mau tahu masa depan TAF itu macam mana. Sebab tadi bila saya minta soalan, bila saya bangun, Menteri telah katakan saya boleh tanya kemudian. Jadi saya mau tahu masa depan TAF macam mana, sebab Yang Hormat, saya tahu isu ini Yang Hormat telah buat siaran abar. Saya baca Malaysia Kini pun Yang Hormat dah buat isu ini. Isu ini tak sesuai dibawa pada ketika ini. Jawab kepada apa yang telah dibangkit oleh Ibu Barat. Kita sedang dalam penggulungan Menteri Sumber Manusia. Tak berkaitan dengan TAF Yang Hormat. Ini merupakan menerima kedua-dua pandangan yang diberi, iaitu sebagai satu cara. Jadi satu saya mau Menteri ini menghadapi isu di mana selepas keputusan sudah dibuat oleh Mahkamah Perusahaan, apa yang tindakan yang sepatut boleh dilakukan. Saya memang pada masa sekarang ialah melalui sistem judicial review, kedua-dua Ipoh Barat dan Kuala Langat telah memberi cadangan-cadangan yang lain. Satu ialah untuk appeal tribunal di peringkat Mahkamah Perusahaan, dan lagi satu ialah untuk satu mahkamah khas untuk kes-kes perhubungan perusahaan di dalam peringkat Mahkamah Tinggi. Ini biarlah membiarkanlah di peringkat kementerian untuk bincang ini sebelum saya boleh memberi apa-apa pandangan atau kelupasan. 10 tahun dulu kerajaan telah mengisytiharkan, tidak ada keputusan pada masa sekarang, tidak ada institusi sedemikian. Oleh itu sekarang dicadangkan baru, kita pun telah menerima pandangan sedemikian daripada pihak-pihak yang lain termasuk Bar Council, dan kita akan bincang kalau mau di dalam caucus Labour di dalam parlimen punya, di mana kita boleh tengok apa langkah yang boleh dilakukan. Kalau ada langkah yang baik yang akan menjimatkan masuk ketua rakyat, memang kerajaan terbuka untuk sistem itu. Biarlah saya terus dengan isu yang dibangkit oleh Yang Berhormat Kuala Langat, iaitu syarikat Aerot, iaitu untuk Yang Berhormat Kuala Langat, syarikat Aerot mempunyai kesatuan dalaman, iaitu Kesatuan Eksekutif Aerot Sendirian Berhad dan Kesatuan Pekerja-Pekerja Aerot Sendirian Berhad yang mewakili para pekerja. Oleh demikian, para pekerja di Aerot Sendirian Berhad boleh menyalurkan ketidakpuasan hati mereka kepada kesatuan, dan seterusnya kesatuan boleh mengemukakan isu ini kepada majikannya. Sekiranya tiada penyelesaian di peringkat rundingan di antara majikan dan kesatuan sekerja, perkara ini boleh dilaporkan kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan untuk diambil tindakan sewajarnya. Oleh yang demikian, telah ada mekanisme yang boleh digunakan pakai oleh pekerja-pekerja untuk membelah nasib mereka. Yang Berhormat Si Putih telah membangkitkan dengan isu pengambilan pekerja asing. Minta celahan, Menteri, minta celahan. Aerot tadi. Okey. Menteri, seperti mana yang telah saya laporkan dalam pembahasan Speaker, iaitu Aerot telah pun check off yuran itu telah dibatalkan. Walaupun Seksyen 25 mengatakan dibenarkan untuk dibuatkan check off yuran itu, tetapi sekarang ini pengurusan Aerot telah pun menarik balik setelah
penyelesaian perjanjian bersama tidak dibuat. Mereka tekan kepimpinan pegawai-pegawai Aerot dan mereka mengambil ruang itu untuk memecah belahkan. Dan apa yang saya dilaporkan, mereka telah merujuk kepada Yang Berhormat Menteri untuk penyelesaian tentang check-off, dan perjanjian bersama telah pun dibawa di mahkamah. Soalan saya ialah tahap kementerian sekarang ni apa sudahnya? Adakah menteri mengarahkan Aerot yang durjana ini tarik balik apa check-off itu? Itu penting, sebab check-off itulah nadi kesatuan. Terima kasih. Tindakan yang diambil oleh kementerian terhadap isu ini saya kena kaji balik dan beri jawapan secara tulisan. Isu tentang pengambilan pekerja asing, Dato' Yang Dipertua, ketika negara menghadapi krisis ekonomi, kerajaan telah mengambil langkah untuk membekukan kemasukan pekerja asing bagi sektor tertentu supaya peluang pekerjaan untuk pekerja tempatan tidak terjejas. Namun demikian, jika keadaan memerlukan, kerajaan sedia menimbang untuk memberi kelonggaran pengambilan pekerja asing bagi sektor pembuatan seperti elektrik dan elektronik, tekstil, perabot, sarung tangan getah dan plastik. Ini bertujuan memastikan supaya operasi kilang-kilang berkenaan tidak terjejas dan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat daripada pengimport daripada seluruh dunia. Namun sedemikian, sebagai langkah jangka panjang, kementerian akan memastikan keutamaan pengajian pekerja tempatan sentiasa didahulukan. Yang Berhormat Sri Putih pun telah membangkitkan dengan isu sijil kemahiran Malaysia level keempat, dan dalam pembentangan bajet 2010 Yang Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan kerajaan akan mengiktiraf SKM tahap 4 sekata supaya setaraf dengan aliran akademik. Dengan pengiktirafan ini, pemanggilan SKM berkenaan layak memohon untuk berkhidmat di sektor awam, manakala bagi mereka yang berkhidmat di sektor swasta dapat menikmati gaji setaraf dengan pemanggilan diploma. Bagi maksud tersebut, Jabatan Perkhidmatan Awam telah pun memberikan kerjasama sepenuhnya dengan hasrat kerajaan untuk memasukkan kelayakan SKM tahap 4 dan 5 setaraf dengan diploma dan diploma lanjutan sebagai salah satu kelayakan masuk dalam skim-skim perkhidmatan yang sedia ada. Dan kementerian sedang mengenal pasti keperluan pekerjaan baru melalui kajian analisis pekerjaan bagi menyokong meleharkan tenaga mahir yang mencukupi di dalam sektor-sektor yang dikenal pasti sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi negara yang menyediakan peluang pekerjaan ke arah high economy. Ini termasuklah pekerja mahir dalam bidang teknologi solar, teknologi hijau dan teknologi-teknologi yang baru. Dan Yang Berhormat Klang telah bangkit tentang isu nanti selepas ini berkenaan dengan isu package rangsangan ekonomi. Kementerian Sumber Manusia telah diperuntukkan lebih kurang 335 juta bagi melaksanakan program Train and Place di bawah rangsangan package rangsangan ekonomi 1 dan 2, sehingga sebanyak 320 juta telah dikomit bagi program ini untuk melatih lebih daripada 35.926 orang untuk dibuat penempatan pekerjaan di dalam 17 sektor. Dan pada masa yang sama, kementerian telah mewujudkan 4.130 tempat pekerjaan kepada perantis-perantis di bawah sistem latihan dual national khas. Selain daripada itu, KSM juga telah memberikan latihan kepada 2.140 orang ibu tembal dalam pelbagai bidang seperti menjahit, memasak, bakery dan andaman pengantin. Di samping itu, seramai 432 orang telah diberi kemahiran dalam bidang keusahawan. Siapa yang tunggu? Kulalangan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Menteri. Seperti mana yang kita tahu bahawa pekerja asing ini, saya ke belakang sedikit sebab Menteri dah laju ke depan, iaitu mengapa ada sedikit tidak kesesuaian di antara pekerja tempatan dengan pekerja asing dalam satu sektor. Saya ingin tegaskan bahawa pekerja asing ini memang terlindung di bawah Akta Pekerja 1955. Soalan saya ialah kedapatan kebanyakan syarikat menggunakan pekerja asing dan melanggar Akta Pekerja 1955, terutama sekali dalam Seksyen 60A, iaitu pekerjaan lebih masa daripada apa yang diwajibkan. Jadi cadangan saya ialah, adakah kementerian memantau
syarikat yang telah mengambil pekerja asing bergajikan mereka dengan kerja sampai 12 jam 16 jam, tetapi gajinya tidak dikawal dalam bentuk perbezaan tempatan dan asing. Dan saya ingin sarankan bahawa kementerian harus memberikan amaran kepada semua yang mengambil pekerja asing supaya mereka ini patuh dan akur kepada Akta Pekerja 1955. Dengannya demikian akan mengangkat sedikit ruang pekerja tempatan untuk diisi dengan sesuaian di bawah Seksyen 60M, iaitu keutamaan harus diberikan kepada pekerja tempatan. Pekerja asing ini adalah dipanggil sokongan pekerja yang boleh kita utiliskan untuk setiap sektor. Terima kasih Menteri.